Kalau nak pandai belajar tajwid, jangan ingat nama dulu. Nama ni jangan ingat dulu. Apa yang kita kena tengok dulu adalah macam mana hukum ini terjadi. Apa punca dia? Tengok video ni, orang yang dah pergi belajar. Jadi kalau dengan cara macam ni, insyaAllah mungkin kalau kita tersilap, kita boleh rujuk dengan lebih mudah lah. Boleh membayangkan huruf-huruf tu dengan lagi senang dekat otak kita. Saya rasa lebih terang. Semua yang dah belajar jari tajwid ni, semuanya berpuas hati. Sebab apa? Mereka nampak, mereka dengar dan mereka tahu kat mana tajwid tu. Jadi kunci dia kat mana? Kunci dia adalah pada huruf VIP. Okay. Kami panggil dia huruf VIP lah. Huruf VIP tu adalah apa ni? Tengok ni. Jari lam, jari mim, jari nun, jari mat dan jari waqaf. Kalau semua huruf hijaiyah ni ada 29, tolak alif 28, bertemu dengan 5 huruf ni, 5 perkara ni mesti mendatangkan hukum. Sebagai contoh, cuba tengok pada ayat ini. Pada kalimah fa idza faraghta fansab. Pada kalimah fansab ni, jadi dekat sini kita nampak adalah huruf nun yang tidak bertanda apa-apa, ataupun kita boleh panggil dia sebagai nun sukun lah. Dia bertemu dengan huruf sebelah dia huruf apa? Iaitu huruf sad. Okay, jadi kita rujuk kat jari kita kepada kad jari tajwid. Okay, kita nampak ada huruf nun VIP di situ. Kita temukan dia dengan huruf sad. Jadi pusingkan roda kita, temukan dia dengan huruf sad. Okay, tengok pada bulatan warna di bawah ni. Kat sini dah ada tulis jangan tengok bulatan lain, tengok pada bulatan nun sakinah. Di sini warnanya adalah warna hijau. Jadi kita tengok balik pada jari kita tadi tu, jari nun tadi tu, apa hukum yang berwarna hijau? Berwarna hijau adalah ikhfa hakiki. Okey, jadi penjelasan dia adalah sembunyikan nun beserta dengung. Jadi rujuk pada kalimah kita tadi tu, fansab. Jadi nun kat sini kita kena sembunyikan dia dengan dengung. Jadi kita samar-samarkan bunyi nun. Tak perlu jelaskan bunyi nun. Fansab. Fansab. Jangan fansab. InsyaAllah mudah-mudahan lepas ni kalau kita amalkan dengan cara macam ni, kita akan boleh pandai tajwid. Hanya pusing kad saja, insyaAllah dah boleh pandai. Ingat, tajwid adalah wajib untuk semua orang Islam baca Quran. Tajwid bukan untuk ustaz dan ustazah je, untuk kita semua. Jadi tengok jari, ingat tajwid.